Pulau Madagaskar merupakan sebuah negara yang terletak di benua Afrika dan dihuni oleh penduduk yang berketurunan rumpun Melayu Polinesia dari Pulau Borneo. Sungguh pun berada begitu jauh dari Nusantara, pulau keempat terbesar di dunia ini menyimpan 1001 misteri kerana perhubungannya yang terhad dengan dunia luar sebelum era moden. Mari kita telusuri selanjutnya tentang Madagaskar dan orang-orang Malagasy. Madagaskar adalah sebuah negara kepulauan yang terletak 400 km di sisi timur daratan besar benua Afrika yang dipisahkan oleh Selat Mozambik. Oleh itu, pulau ini terisolasi selama berabad-abad lamanya dengan kedatangan manusia yang begitu terhad dari Afrika. Sebaliknya, orang Nusantara telah tiba di situ menempuh perjalanan sejauh 8,000 km dari Borneo dan mendirikan penempatan yang berkembang biak. Sebelum kedatangan mereka, bukti terawal manusia di Madagaskar diperolehi dari sebuah kajian arkeologi pada tahun 2009 dengan temuan kesan keratan pada tulang burung purba, kesan dari pemburuan manusia yang menjangkakan pentarikan tahun 8500 sebelum Masihi. Namun, bukti-bukti arkeologi yang diperolehi di seluruh pulau tidak dapat menunjukkan bukti penempatan berterusan manusia yang jelas. Tamadun Yunani telah mengetahui keberadaan Madagaskar di mana ilmuwan Claudius Ptolemy mencatatkan Madagaskar sebagai Menethias sekitar tahun 150 Masihi. Pedagang-pedagang Arab pula telah menjalinkan hubungan dagang dengan Madagaskar yang dibuktikan dengan kewujudan pelabuhan entrepot Mahilaka yang berdiri pada abad ke-12 di barat laut Madagaskar. Orang-orang Arab juga telah meninggalkan catatan terawal mengenai kehadiran orang-orang Nusantara di pesisir timur Afrika atas tujuan perdagangan untuk mendapatkan barangan seperti kulit harimau kubang, gading gajah, cengkerang penyu, emas, hamba abdi dan sebagainya. Menurut Book of Wonders of India, orang Wak-Wak iaitu orang Sumatera berkepentingan di pesisir timur Afrika di Kanbalu dan pernah menyerang tempat tersebut. Mereka juga telah mempunyai penempatan di pesisir Sofala seawal kurun ke-10. Menurut Al-Idrisi, dalam tahun 1154, orang dari Kepulauan Zabak iaitu Sumatera datang ke pesisir Sofala untuk berdagang dan mereka saling faham bahasa yang dipertuturkan. Tradisi lisan orang Swahili di kawasan tersebut turut menceritakan tentang orang Wadiba yang kejam kerana seringkali menyerang kawasan pesisir. Orang Wadiba digambarkan membina rumah dalam bentuk segi empat dan memperkenalkan tanaman kelapa kepada penduduk tempatan. Pengkaji-pengkaji sejarah Malagasy ada yang berpendapat leluhur Malagasy telah tiba di pesisir Afrika Timur terlebih dahulu dan membina penempatan di situ. Kemudiannya berpindah ke Pulau Madagaskar apabila berlakunya perkembangan populasi Bantu ke arah Timur Afrika dan memaksa orang Malagasy berhijrah. Ini dikuatkan lagi dengan bukti-bukti arkeologi yang menunjukkan pendapatan manusia berterusan yang nyata hanya berlaku pada abad ke-8 dan seterusnya di Pulau Madagaskar. Penerokaan bangsa Eropah pula dipelopori oleh Portugis di mana Madagaskar dicatatkan sebagai Pulau Saint Lawrence pada 10 Ogos tahun 1500 oleh Diogo Dias. Namun pulau itu tidak mendapat perhatian Portugis dan penjelajah barat pada awalnya. Cubaan Portugis untuk menakluki pulau ini selama bertahun-tahun lamanya gagal kerana setiap kali armada Portugis tiba di situ, kebanyakannya akan terus dibunuh oleh penduduk tempatan tanpa sebarang pertimbangan. Kemudian cubaan demi cubaan dibuat oleh kuasa-kuasa barat lain untuk menundukkan Madagaskar sebagai jajahan mereka, termasuklah Belanda dan British, tetapi kedua-duanya juga gagal menguasai sepenuhnya pulau tersebut. Ini kerana kerajaan-kerajaan tempatan telah wujud dan berkembang di seluruh pelosok pulau. Mereka telah mendirikan sistem pemerintahan yang teratur dan mengamalkan sikap berhati-hati terhadap kuasa asing, terutamanya kuasa barat. Kerajaan Madagaskar paling kuat yang pernah hadir adalah Kerajaan Merina yang ditubuhkan sejak kurun ke-16. Mereka adalah satu-satunya kerajaan tempatan yang telah menguasai hampir sepenuhnya seluruh pulau Madagaskar dan memperluaskan pengaruh Merina ke atas penduduk Malagasy. Kedaulatan Kerajaan Merina di bumi Madagaskar berakhir pada tahun 1896 setelah Kerajaan Perancis secara rasminya menjadi kuasa kolonial di pulau itu. Setelah bertungkus lumus menentang Perancis dalam dua perang besar Perancis-Hova, waris terakhir Kerajaan Merina iaitu Ratu Ranavalona III telah tewas dan dibuang negeri ke Pulau Reunion dan kemudiannya ke Algeria. Penjelajah barat yang paling awal sekali menyadari kekerabatan bahasa Malagasy dengan bahasa Austronesia ialah Frederik de Houtman van Gouda, seorang pedagang Belanda pada tahun 1603. Beliau tahu berbahasa Melayu kerana pernah mempelajarinya semasa dipenjarakan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah di Aceh selama 2 tahun. Kemudian padri Portugis Luis Mariano tiba di Madagaskar dengan tujuan untuk mencari mangsa kapal karam Portugis di pesisir utara Madagaskar. Beliau menjelajah ke pelbagai kawasan pesisir dan mencatatkan bahawa bahasa Afrika
Afrika dipertuturkan di pesisir barat laut pulau, manakala di pesisir timur dan pedalaman bertutur bahasa yang serupa dengan bahasa Melayu. Penelitian seorang mubalih Norway yang bertugas di Madagaskar, Otto Christiandal, buat pertama kalinya menyimpulkan bahasa Maanyan adalah bahasa kerabat paling dekat dengan bahasa Malagasy. Hari ini, pakar-pakar bahasa meletakkan bahasa Malagasy sebagai rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Malagasy mempunyai 90% kosakata yang berasal dari bahasa Dayak Maanyan dari Kalimantan Selatan, menambah cabang dari kumpulan bahasa Barito Tenggara. Bahasa Melayu menjadi pengaruh kedua terbesar diikuti bahasa Jawa dan Sulawesi Selatan. Sungguh pun begitu, bahasa Malagasy juga mempunyai pengaruh bahasa lain seperti Perancis, Bantu, Sanskrit dan Arab. Orang Malagasy hari ini memiliki 37 hingga 64% genetik Austronesia dan separuh lagi DNA disumbang oleh genetik Bantu dengan sedikit genetik dari Arab, India dan Eropah. Berdasarkan persamaan yang tinggi dari segi bahasa dengan Dayak Maanyan, hipotesis awal pekaji menjangkakan temuan genetik akan mendapatkan hasil yang sama. Namun begitu, hasil kajian yang dijalankan oleh Pradip Tajati Kusuma dan Profesor Herawati Sudoyo dari Universitas Indonesia dengan tim penyelidik antarabangsa merumuskan bahawa genetik orang Maanyan bukanlah kerabat genetik orang Malagasy yang paling dekat. Keputusan Sudoyo mendapati genetik Asia yang dimiliki oleh orang Madagaskar paling mirip dengan orang Banjar. Komposisi DNA orang Banjar itu sendiri adalah pembawaan DNA Melayu sebanyak 77% dan DNA Maanyan 23%. Malah kepelbagaian DNA Nusantara yang diteliti adalah bervariasi tinggi dengan DNA Banjar sebagai penyumbang utama, tetapi turut melibatkan DNA dari sekitar Kalimantan, Sulawesi Selatan, Jawa dan Sumatera. Ianya adalah hasil dari perkembangan perdagangan yang pesat di antara pulau dan sehingga Afrika yang berlaku semasa kerajaan Sriwijaya pada abad ke-6 hingga abad ke-13. Berdasarkan hikayat Banjar juga menyatakan populasi Banjar adalah salah satu pusat perdagangan utama semasa kegemilangan empayar-empayar Melayu. Para pekaji juga boleh menganggarkan bila berlakunya pembauran bangsa Afrika dengan bangsa Austronesia. Data-data yang diperolehi telah menganggarkan pentarikhan tersebut berlaku seawal abad ke-6. Namun, pembauran bangsa berbeza mengikut daerah. Misalnya di pesisir timur, tarikh terawal hanya berlaku pada sekitar tahun 1200 Masihi, 600 tahun selepas pembauran terawal. Dari kajian ini juga menunjukkan leluhur Austronesia tiba terlebih dahulu di Madagaskar dan kemudian disusuli oleh leluhur Afrika orang Malagasy. Anggaran pentarikhan orang dari Kalimantan Selatan tiba di Madagaskar diletakkan 2000 hingga 3000 tahun sebelum ini, yang bermakna sekitar 1000 sebelum Masihi sehingga 1 Masihi. Populasi yang mendiami bahagian tengah pulau di Tanah Tinggi memiliki genetik Austronesia yang paling tinggi, iaitu lebih dari 65% berbanding genetik Afrika. Mereka ini paling mirip dengan orang Nusantara dari segi fizikal, gaya hidup, bahasa dan tradisi. Sedangkan bahagian pesisir, terutamanya di utara pulau, pula memiliki majoriti genetik Afrika. Suku Merina yang mendiami Tanah Tinggi di bahagian tengah adalah pendiri kerajaan Imerina yang akhirnya menguasai hampir seluruh pulau Madagaskar. Industri besi di Madagaskar diketahui berkembang pesat seawal abad ke-11 dengan penemuan bukti arkeologi beribu-ribu taburan tahi besi dan tuyere-tuyere di sekitar pulau dan Pulau Comoros. Menurut tradisi lisan Madagaskar yang dibukukan pada 1873, iaitu Tantarani Andriana Eto Madagaskar, Raja Andriana Melo yang dianggap pengasas kepada kerajaan Merina pada kurun ke-16 telah menurunkan ilmu penghasilan besi kepada rakyat jelata untuk menghasilkan mata lembing bagi mengalahkan orang Fazimba. Kemudian kedatangan penjelajah Eropah ke Madagaskar mula mencatatkan tentang butiran kehidupan penduduk di situ. Di antaranya ialah William Ellis pada tahun 1858 yang menyertakan lukisan berkenaan teknik peleburan besi. Apa yang menarik ialah teknik berkenaan dikenal pasti sebagai teknik peleburan Austronesia oleh para pekaji. Perkara unik yang dimiliki teknik peleburan besi Austronesia terletak pada pengepam angin yang digunakan, iaitu piston bellows menegak. Pengepam angin ini adalah inovasi khusus hanya ditemui di Asia Tenggara di kalangan masyarakat Austronesia dan Madagaskar sahaja. Catatan terawal pengepam udara ini boleh didapati pada relief ukiran di Candi Sukuh, Jawa Tengah dari abad ke-15. Relief tersebut menunjukkan teknik pembuatan keris Jawa pada masa kerajaan Majapahit. Pengepam tersebut turut dicatatkan oleh Schwerner pada tahun 1853 dalam proses peleburan besi di Sungai Barito di Kalimantan.
Koleksi piston belos menegak lain juga terdapat dalam koleksi barat. Dari segi bahasa pula terdapat kesamaan perkataan-perkataan yang berkait logam seperti berikut. Kajian arkeologi temuan bijian yang dilakukan di Madagaskar, Kepulauan Comoros dan kawasan pesisir timur Tanah Besar Afrika telah mendapati tanaman Asia Tenggara seperti beras, kacang hijau, kapas Asia dan sebagainya telah mendominasi Pulau Madagaskar dan Kepulauan Comoros sejak kurun ke-7. Sedangkan tanaman Afrika seperti sorghum, millet dan baobab mendominasi kawasan pesisir Tanah Besar Afrika Timur. Beberapa kawasan pesisir Afrika juga telah menemukan penyebaran tanaman Asia Tenggara seawal kurun ke-6. Hasil kajian itu menunjukkan beberapa perkara. Yang pertama, perbezaan kelompok manusia di daratan Afrika dengan Madagaskar. Kedua, penyebaran tanaman yang berasal dari Asia Tenggara berlaku seawal kurun ke-6 di pesisir Timur Afrika dan kemudiannya ke arah Madagaskar 100 tahun selepas itu. Tanaman asal Afrika di Kepulauan Comoros dan Madagaskar pula hampir langsung tidak ditemukan. Sehingga ke hari ini, nasi adalah makanan ruji masyarakat Malagasy, kebiasaannya dihidang bersama lauk pauk daging atau sayuran. Sama seperti orang Nusantara yang rata-rata makan nasi setiap hari. Malah lapangan sawah padi terbentang luas menghiasi suasana desa di Madagaskar seakan-akan di Nusantara. Tanaman-tanaman lain yang disebarkan oleh orang Nusantara di Madagaskar termasuklah ubi keladi, ubi keledek ungu, pisang, kelapa dan buluh. Rumah tradisi penduduk Madagaskar berbentuk segi empat dan berbumbung limas berbeza dengan reka bentuk rumah tradisi pesisir Timur Tanah Besar Afrika yang berbentuk bulat dan berbumbung kon. Tiang utama di tengah rumah juga adalah sama seperti rumah Nusantara yang memiliki tiang seri. Ada juga elemen-elemen seperti tunjuk langit serta ukiran kerawang mirip motif Nusantara pada bangunan kayu lama. Rumah tradisi Madagaskar memang tidak dinafikan bernuansa Nusantara dari segi reka bentuknya. Pliny, seorang ilmuwan Yunani dari abad pertama, menyebut tentang sebuah bangsa yang berdagang kayu manis ke Afrika dari tempat yang begitu jauh dengan rakit ketika musim sejuk di mana mereka menggunakan angin dari tenggara ke arah Afrika. Ramai sejarawan yang menyimpulkan rakit yang dimaksudkan adalah perahu atau kapal bercadik bangsa Austronesia di mana bahagian cadik berkembar di kedua-dua sisinya kelihatan seperti rakit. Kapal dan perahu bercadik adalah inovasi bangsa Austronesia seawal tahun 1500 sebelum Masihi. Ianya membolehkan mereka menguasai samudera luas dan mengeksplorasi pulau-pulau sejauh Pulau Easter di Amerika Selatan dan Pulau Madagaskar di Afrika. Reka bentuk tradisi ini juga boleh didapati di seluruh pelosok Nusantara termasuk di Madagaskar dan turut tersebar di kalangan komuniti pesisir Afrika Timur. Ciri-ciri lain pada reka bentuk perahu Austronesia seperti teknik tanggam tanpa paku juga didapati pada perahu Madagaskar. Kapal bercadik turut diabadikan dalam ukiran di Candi Borobudur di Jawa Tengah yang didirikan pada abad ke-8. Terdapat banyak perkataan yang sama dengan bahasa Melayu berkaitan lautan dan pelayaran, misalnya perayaan terbesar di Madagaskar adalah Famadihana, di mana orang Malagasy akan mengeluarkan semula jenazah ahli keluarga mereka yang telah meninggal dunia dan menjalankan upacara untuk membersihkan tulang temulang mereka. Jasad akan dikenakan pakaian baru dan majlis kera'ian diadakan bagi mengingati mereka yang telah meninggal dunia. Adat yang hampir serupa dilakukan oleh orang Toraja di Sulawesi. Adat pengebumian mayat di tebing bukit yang berbatu juga adalah tradisi orang Madagaskar dan turut ditemui di Sulawesi dan Filipina. Fadi merupakan pantang larang yang dipercayai oleh orang Malagasy dan diperturunkan dari nenek moyang mereka. Ianya dikenali sebagai pemali di kalangan orang Nusantara. Di antara contoh fadi ialah makan berdiri akan menyebabkan kebuluran dan memakai pakaian berwarna hijau di dalam rumah akan menyebabkan si pemakai disambar petir. Valiha adalah alat muzik tradisional jenis bertali masyarakat Malagasy. Sungguh pun para pengkaji mengaitkannya dengan vadia iaitu alat muzik dari India, tetapi di Kapuas Hulu juga ada alat muzik bertali yang bernama balikan. Sungguh pun terletak jauh dari Asia Tenggara, jejak-jejak kekerabatan orang Madagaskar sebagai sebahagian dari orang Nusantara memang tidak dapat disangkal. Apapun punca leluhur Nusantara menyebar ke Madagaskar di masa lampau akan terus menjadi misteri. Apa yang pasti, keberadaan mereka menjadi saksi bisu tentang kecekalan dan ketamadunan orang Nusantara sebagai peneroka dunia setanding bangsa-bangsa lain.